Kuasa. Yo. Dua yang aku pegang ni, dua kulit mu yang sama tau. Aha. Tapi dia punya corak lain. Satu dia licin, satu dia macam bercorak-corak. Kenapa? Pernah tengok mu tak? Mu kan ada 4 kaki, ada bahagian bonggol atas, ada perut, ada bahagian-bahagian tertentu, betul tak? Betul. Perasan tak? Okey, So perasan. lembu tu kalau alah, ini normal lah. Kalau yang ada kasar, ada yang halus macam ni, sebab kulit ni dia bergantung pada bahagian lembu. Ada yang bahagian atas, dia punya bonggol belakang, dia punya peha tepi tu, itu biasanya lebih tebal macam ni lah. Lebih tebal dan lebih tahan. Ada juga yang bahagian perut atau bahagian bawah, biasanya dia lebih kasar sikit. Lepas tu dia punya bulu-bulu ni lebih banyak sikit lah macam ni. Mana? Nampak tak? So sebab tu kalau kulit mu ni dia berbeza-beza tekstur atas ni sebab dia ada banyak part dalam bahagian satu mu tu. Ada kaki, ada bahu, ada kaki, ada peha dan macam-macam. Nampak? Macam kita lah kan kita. Okey, nampak Kan kita ada bahagian yang banyak yang romanya yang nampak yang romanya nampak urat-urat. Kalau bahagian tapak tangan kita kan lain, rata, licin macam ni kan. Nampak bahagian bawah kan lain. Tangan saja kita dah tengok lain, atas lain, bawah lain. Belum bahagian-bahagian kaki lagi, bahagian bahu apa semua kan lain-lain teksturnya. Begitulah mu. Macam tu. Yo. Gitu. Nampak tak cik beza dia? Nampak ada tebal, ada nipis. Ni nipis sikit, ni tebal. Nampak. Sebab bahagian kulit part mu tu berbeza-beza. Baru tahu. Lepas tu kan kalau pakai kulit mu, kan nak maintenance-nya kan mahal, macam kereta mahal. Betul. Habis kalau nak beli seakan-akan kulit mu tu, ada suggestion tak untuk geng-geng kita? Ada tak? Seakan. Sebab macam kalau Abang Sijan ni dia suka mengkaji ataupun kita buat R&D ke kita research. Ada satu tekstur ataupun satu material yang lebih kurang dengan kulit mu macam ni. Ini nama dia tapi yang ini biasanya ini set material macam ni Bos Sijan dah jemur hujan panas selama 7 bulan dekat luar. Kalau datang singgah ke gudang Bos Sijan ni, kita ada satu set tu material Bos Sijan dah jemur hujan panas selama 7 bulan lebih. Yang ini. Tengok. Saja ni. Nampak kan hampir sama tekstur dia, betul? Tapi ini kali ni lebih lembut. Selesa, sejuk je kalau duduk. Lepas tu senang dijaga. Belakang dia macam mana? Belakang dia macam ni. Ada bulu-bulu juga. Lebih lembut. Contoh set? Apa? Contoh set? Yang ni. Mana? Yang ni. Nampak? Ini kalau duduk macam ni. Selesa. Bukti nampak? Ni kain dia? Bukti ni kain dia? Bukti? Alamak, cahaya. Tak, kan sama tadi tu nampak? Dalam ni. Kejap. Macam kulitmu. Cuba tengok. Ni biru kan? Jap. Cuba tengok. Mana kameranya? Mana? Oh. Kan sama. Oh iyalah. Tapi kali ni kalau PU yang ni dia lebih senang jaga. Kita lap je dengan air dah cukup. Tapi kalau kulitmu dia manja sikit. Biasalah. Barang mahal, maintenance pun macam kereta juga. Makin tinggi nilai dia, makin manja. Itulah dia. Ni pun ada. Yang set sana pun sama. Mana? Nampak tu? Yang tu pun sama? Tu pun dah sold. Ui, dah sold? Gudang Bos Sijan.